UK telah benar-benar menjadi sebuah tirani, dan kini mereka melarang orang daripada memasuki negara itu untuk menyertai protes. Protes Unite the Kingdom, acara besar yang melibatkan sejuta orang yang berlaku awal tahun ini, di mana Tommy Robinson mengetuai perarakan menentang Islamisasi dan imigresen haram. Dan kerajaan, seperti biasa, panik. Jadi sekarang penyelesaian mereka adalah melarang penceramah daripada memasuki UK. Dan saya harap saya boleh katakan ini satu keterlaluan. Tetapi ia langsung tidak. Aduh, aduh, aduh. Ia dikendalikan oleh sekumpulan bangsat. Mereka membatalkan visa penceramah awam dan ahli politik yang sepatutnya berucap di Perhimpunan Unite the Kingdom pada 16 Mei. Termasuk Eva Vlad, seorang pengulas politik dari Belanda, Valentina Gomez, seorang ahli politik dari Amerika, Joy Marnarino, seorang perunding politik dari Amerika, dan Arda Luch, seorang pengulas politik dari Spanyol. Dia baru sahaja membatalkan perjalanan saya ke United Kingdom dan perkara ini secara ajaib berlaku beberapa hari selepas saya berhubung secara peribadi dengan Tommy Robinson mengenai penyertaan saya dalam perhimpunan beliau pada 16 Mei di London. Mereka semua telah dibatalkan visa dengan alasan kehadiran mereka di UK tidak selaras dengan kepentingan awam. Malulah kerajaan British. Keir Starmer dan Shabana Mahmud. UK membenarkan penjenayah yang telah disabitkan kesalahan masuk tetapi tidak wanita kulit putih dan Hispanik yang berfikiran bebas. Faham? Jadi, jika anda tertanya-tanya atau berharap saya akan hadir atau berucap di Perhimpunan Tommy, saya tidak akan. Saya tidak boleh mengambil risiko itu. Dan sebagai warga negara British, mereka bukan sahaja akan mengusir saya, mereka juga akan menangkap saya. Kerajaan British masih menangkap warga negaranya atas apa yang mereka anggap sebagai ucapan kebencian atau keganasan. Saya menggesa semua pengikut British saya untuk menyokong perhimpunan itu. Pergilah, berseronoklah, bersikaplah aman, jangan minum alkohol dan tunjukkan kasih sayang anda kepada pulau yang luar biasa itu. Satu-satunya cara untuk membalikkan kezaliman ala Orwell ini adalah dengan menyingkirkan mereka melalui undi. Maafkan saya semua, saya harap saya boleh berada di sana untuk menyokong dan juga bertemu keluarga saya. Sebenarnya inilah tempoh paling lama saya tidak pulang ke rumah dan bertemu mereka. Jadi ya, apapun, salam sayang. Jangan segan-segan untuk menyokong saluran ini. Pautan ada di bio. Okey, terima kasih. Selamat tinggal. Okey, saya harap saya boleh kata ini satu keterlaluan, tapi saya sendiri pernah berada dalam situasi yang sama. Ramai antara anda tertanya-tanya dari mana asal saya apabila Maxine berada di sini. Dan saya tidak akan ceritakan keseluruhan kisahnya. Tapi saya memang berasal dari UK dan saya sangat ingin pergi melawat. Dan hampir semua orang telah beritahu saya, jangan lakukannya kerana jenis kandungan yang anda bincangkan boleh menyebabkan anda ditangkap. Dan bila anda lihat UK dan tertanya-tanya, bagaimana keadaannya? Bagaimana perkara ini boleh berlaku sehingga ia menjadi semakin diislamisasikan? Sebenarnya, inilah sebabnya. Kerana kerajaan daripada menangani kesilapan yang mereka lakukan, membawa masuk berjuta-juta pendatang dan membenarkan pendatang haram untuk terus tinggal dan menjadi sensasi kumpulan pemangsa. Daripada menangani isu itu, mereka cuba menangani orang yang menegur mereka kerana melakukannya. Itulah penyelesaian mereka. Bukan menangani geng eksploitasi seksual kanak-kanak, tetapi memberitahu orang yang memberi amaran tentang kumpulan pemangsa itu bahawa mereka tidak boleh bercakap mengenainya. Dan bayangkan itu. Bayangkan anda memuat naik sesuatu di media sosial dan anda akan ditangkap. Tetapi orang-orang ini pun tidak dibenarkan melawat UK. Sudah tentu, Tommy Robinson tidak berdiam diri. Mari kita dengar apa yang Joey ingin katakan tentang perkara ini. Ini adalah salah seorang lelaki yang telah dilarang masuk. Dan mari kita lihat bagaimana reaksi Tommy. Jadi, saya agak terkejut saya sedang merakam video ini, tetapi saya secara rasmi telah diharamkan daripada memasuki United Kingdom. Ya, saya telah dianggap tidak selaras dengan kepentingan awam. Sekarang saya akan ceritakan keseluruhan kisahnya. Beberapa hari yang lalu, ada Yuk, Anda semua kenal dia. Dia seorang influencer terkenal dari Spanyol dan salah seorang yang paling rapat dengan saya di dunia ini. Dan dia sedang berbual secara peribadi dengan Tommy Robinson di mana mereka bersetuju bahawa dia akan hadir dan saya akan berucap di Perhimpunan UTK. Dia sangat terkenal kerana mencetuskan detik tular besar pada perhimpunan yang lepas yang melonjakkan namanya ke peringkat antarabangsa, terutamanya dalam gerakan sayap kanan. Jadi kami memang merancang untuk pergi. Saya akan berucap. 3 hari kemudian, tanpa saya sangka, kami masih belum mengumumkan apa-apa secara terbuka. Saya rasa tiada apa pun yang telah diputuskan lagi. Saya sendiri belum berbincang dengan Tommy, hanya ada yang sudah berbincang. Saya menerima email daripada Kementerian Dalam Negeri UK yang dikendalikan oleh seorang wanita bernama Shabana Mahmud bahawa saya tidak akan dibenarkan masuk ke UK. Sekarang, inilah perkara lucu. Saya telah memohon ETA ini setahun yang lalu. Dengan ETA itu, saya telah masuk sekurang-kurangnya 5 kali. Saya rasa pada Mei lepas, Ogos lepas, November, Februari dan hanya beberapa minggu lalu pada bulan April, saya berada di Manchester memberi ucapan.
Saya telah datang ke UK selama hampir 10 tahun. Saya tinggal di UK selama 10 tahun, tidak pernah melanggar satu pun undang-undang, sudah tentu, kecuali jika bercakap kini dianggap melanggar undang-undang. Saya tidak diberitahu undang-undang apa yang saya langgar. Saya tidak diberitahu kenapa saya diharamkan. Saya hanya diberitahu kehadiran saya tidak selaras dengan kepentingan awam. Ini agak lucu kerana jika anda pergi ke Perancis dan menaiki bot ke UK, mereka tidak tahu siapa yang menyumbang kepada kebaikan awam dan siapa yang tidak. Dan apa maksud selaras dengan kepentingan awam? Berjuang untuk kebaikan awam atau mungkin hanya berjuang untuk sebahagian daripada kebaikan awam? Bahagian yang sama katakanlah yang Syabana Mahmud kaitkan dirinya. Oh ya, selamat datang ke Pushback. Saya Meira K, hos anda. Pastikan anda tekan langgan kerana kami perlukan anda di sini. Tetapi yang lebih penting untuk sebarkan video ini supaya orang lain boleh tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku. Mereka membenarkan perogol, pembunuh, pengganas masuk. Maksud saya, ini berlaku setiap hari. Setiap hari dan tiada satu pun tindakan diambil mengenainya. Tetapi semua ini saya percaya adalah untuk menghalang perhimpunan besar Tommy Robinson pada 16 Mei anda. Ada Eva Valar de Broek. Saya tahu bagaimana nak sebut nama dia. Nama dia memang cantik. Saya tak tahu macam mana nak sebut. Dia telah diharamkan. Dia dijadualkan berucap. Valentina Gomez. Dia telah diharamkan. Dia dijadualkan berucap. Saya dan Ada yang juga berucap pada perhimpunan lepas, dia menerima email kira-kira sejam selepas saya menerima email saya bahawa dia juga telah dilarang masuk ke United Kingdom. Secara literal, Syabana Mahmud mempunyai satu pasukan, maksud saya mungkin, yang duduk berbincang dan berkata, mari kita lihat siapa yang mungkin dijemput ke acara ini dan pastikan mereka tidak boleh masuk supaya kita dapat kurangkan publicity. Mereka tak tahu bahawa ini sebenarnya akan meningkatkan lagi perhatian kerana orang ramai akan mendengar tentang larangan ini sebab mereka tak boleh melarang orang di luar negara daripada bercakap tentang perkara ini. Dan tidak mengejutkan, ramai orang di luar negara yang berminat tentang isu pembungkaman kebebasan bersuara kerana mereka melihat UK sebagai satu kegagalan besar dan tertanya-tanya, bagaimana kita boleh elakkan perkara itu? Dan mungkin penyelesaiannya adalah dengan mendengar orang-orang yang mengatakan bahawa ada masalah dengan apa yang UK sedang lakukan. Kerana dia tidak selaras dengan kepentingan awam. Kamu semua di United Kingdom, saya sayang negara kamu. Tetapi kamu sedang hidup di bawah pemerintahan zalim. Kerajaan ini perlu disingkirkan melalui undian. Mereka tidak akan membenarkan orang yang tidak mahu menyebabkan sebarang mudarat dan hanya ingin berkongsi pandangan serta melawat negara itu. Kami tidak dibenarkan masuk, tetapi kamu ada geng eksploitasi seksual asing beroperasi di hampir setiap bandar utama di sana. Saya rasa jijik. Saya tidak terkejut, tetapi saya memang sentiasa menunggu. Saya fikir, bila mereka akan melarang saya? Saya terkejut mereka belum melakukannya. Saya ingatkan sebab saya warga negara Amerika Syarikat dan kita ada perlembagaan yang membenarkan kebebasan bersuara. Nampaknya garisan itu pun kini sudah dilangkaui. Menjijikkan. Memang betul-betul menjijikkan. Inilah individu yang telah diharamkan. Ini Ava. Ini Valentina. Awak tahu yang membakar Al-Quran itu? Dia yang bersuara tentang isu immigration di Eropah dan khususnya di Denmark. Ini Ada dan ini Joey. Ini sudah tentu wanita yang melakukan pengharaman itu. Sangat mengejutkan. Siapa sangka perkara itu akan berlaku? Gila. Mari kita lihat apa yang Tommy Robinson katakan tentang perkara ini kerana sudah tentu dia tidak akan berdiam diri. Pada 16 Mei 2026, kita akan menghantar mesej kepada seluruh dunia dan pihak berkuasa. Kita akan membuat mereka ketakutan dalam pertunjukan kekuatan terbesar yang pernah dilihat negara ini. Rancanglah persiapan anda. Hadirlah, bantu kami mencipta sejarah. Sesuatu yang besar sedang berlaku. Tentangan balas sudah bermula. Dunia sedang memerhati London. London telah dipilih sebagai medan pertempuran. Anda, Britain, Wales, Scotland, Ireland Utara dan England. Negara kita telah dipilih. Dunia sedang memerhati. Kami mahu memberi inspirasi kepada dunia bahawa kita bersatu di negara ini. Kita bersatu di barat. Sertai kami. Rancanglah sambutan identiti budaya anda di London pada 16 Mei 2026. Negara anda memerlukan anda. Matlamat saya tahun depan adalah untuk menjadi pengisi utama acara ini. Saya mahu menjadi pengisi utama acara ini. Saya mahu berada di sana dan memberitahu semua orang apa yang perlu kita lakukan. Inilah yang dikatakan oleh Tommy Robinson ketika rejim Keir Starmer hampir disingkirkan dalam pilihan raya tempatan yang cuba diharamkannya. Panik mula melanda menjelang perhimpunan Unite the Kingdom and West di depan pintu rumahnya minggu depan dan dia mula melarang Patriot daripada memasuki negara ini. Kita ada berjuta-juta orang di negara kita, Keir. Mula kemas beg awak. Ya.
Kia Stama, awak tak boleh buat begini dan harap orang akan kata, ya, bagus Kia. Teruskan mempertahankan geng eksploitasi seksual yang rogol garis-garis kecil kita dan menghalang semua orang daripada berkata apa-apa tentangnya. Kami mahu terus mengekalkan awak berkuasa. Seperti yang dikatakan oleh Tommy Robinson, UK telah dipilih dengan cara yang sama seperti Texas dipilih di Amerika. Mereka melihat peta, mereka berkata, di manakah tempat paling penting yang boleh kita sasarkan? Dan perlahan-lahan, ambil alih. Dan dari situ, ambil alih tempat-tempat lain pula. Jika kita boleh serang UK, jika kita boleh serang Texas, kita boleh serang seluruh Eropah dan kita boleh serang seluruh Amerika. Mereka tahu, itulah rancangannya, itulah strategi mereka. Ia memang telah ditulis. Dan Tommy Robinson adalah salah seorang daripada segelintir orang yang benar-benar melawan perkara ini. Sekali lagi, saya rasa lelaki ini melakukan salah satu perkara paling berani dengan cuba mendedahkan kegilaan yang sedang berlaku di UK, termasuk melarang orang daripada masuk. Saya tidak tahu, jika saya menaiki penerbangan, adakah saya akan dicekal? Saya sebenarnya tidak tahu sama ada saya boleh ditangkap apabila saya mendarat kerana saya menegur kumpulan pemangsa seksual dan Islamisasi UK. Saya benar-benar bercakap tentang perkara yang cuma masuk akal dan orang anggap ia berani kerana jika mereka berani melakukannya, mereka mungkin akan ditangkap, yang sangat serupa dengan apa yang berlaku di Rusia Soviet. Jadi jika anda tertanya-tanya bagaimana UK boleh merosot seteruk ini, ada beberapa sebab. Hakikat bahawa kerajaan mereka lebih fokus kepada orang yang cuba berjuang untuk negara dan membenarkan orang serta ideologi yang tidak waras masuk dan menyebar. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.